Ni Faris, 5 tahun kan. So Little Khalif ni memang semua orang tahu memang dia punya education dia terbaik lah. Jadi kita nak dua-dua, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Okay, macam Faris ni dia banyak macam Al-Quran dia okey. Bila jadi imam, pandai solat kat rumah kan, iqamat, solat Jumaat dengan Umi. Itulah jika sukalah perkembangan dia tu. Okay, daripada jenis malu-malu, apa lagi abang? Macam boleh baca lah, boleh membaca suku kata semua. Dia suka buat macam projek-projek yang kat sekolah, dia balik tunjuk kat Umi. Kan abang kan? Tapi yang paling best dia balik semayang. Semayang tu lah kita paling suka. Saya Amirul daripada Little Khalif Pasir Tumpuk. Anak saya Adira. Pertama sekali saya memilih Little Khalif Pasir Tumpuk kerana salah satu faktornya dia hampir dengan office saya. So yang keduanya memang dah terbukti dia punya sistem pembelajaran tu follow standard lah. So untuk anak saya ni perkembangannya sangat bagus. First yang pertama sekali yang saya perasan anak saya daripada kita katakan daripada tidak bergaul sangat. So sekarang ni alhamdulillah sudah pandai bergaul dan sekarang ni alhamdulillah sudah pandai membaca dan beberapa surah sudah dihafal alhamdulillah.